Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-tuan, sidang hadirin, hadirat, sahabat-sahabat Duyufur Rahman sekalian. Pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurnia dapat kita bertemu pada pagi ini, pada kali ini untuk kita memulakan sesi ulang kaji bagi ibadah umrah kita yang akan sama-sama insya-Allah kita jalani pada bermula pada 20 Disember tahun 2025. Baik. Sebelum itu saya sekali lagi memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Khairuddin bin Omar daripada Juara Travel Muazzam Shah. Jadi insya-Allah saya dan juga bersama dengan Ustazah Umi akan bersama dengan tuan-tuan untuk sesi umrah kita pada kali ini. Baik, untuk kita meneruskan ulang kaji kita pada pagi ini, kita memulakan dengan persediaan untuk bermusafir. Musafir ni maksudnya kita nak keluarlah daripada tempat kita ni menuju ke satu tempat yang lain. Baik. Dia kata sebelum bermusafir, pertama sekali niat kita kena pastikan betul. Ikhlas hendak ke tanah suci semata-mata untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. Yang kedua, mintalah nasihat daripada ahli-ahli agama. Kemudian mengerjakan solat istikharah. Kemudian dalam masa yang sama menjaga solat qauliyah, solat fi'liyah, menjaga solat di awal waktu, sentiasa berjemaah dan di Masjid Surau. Yang ini sebenarnya tidak pun semestinya kita nak bermusafir. Memang ini tugasan kita lah, terutama bagi jemaah lelaki. Kemudian sebelum bermusafir mengundang umrah ni, mempelajari dan mendalami ilmu berkaitan haji dan umrah. Ini kita maklumlah semuanya. Okey. Kemudian dia kata apakah perkara yang boleh kita orang kata lebih titik beratkan lah. Pertama sekali mempelajari ilmu umrah tentunya. Kemudian mempelajari cara-cara solat-solat sunat, sebab nanti kita ada banyak masa di sana dan kita penuhkan masa-masa itu dengan kita menunaikan solat fardu, solat sunat dan sebagainya. Kemudian dalam masa sama dia kata zikir al-maqsurat seperti mana kita amal ni teruskan. Kemudian yang penting juga ialah kita mempelajari cara-cara solat jenazah yang betul. Sebab nanti bila berada di Mekah Madinah ni, boleh dikatakan setiap kali waktu selepas solat waktu solat fardu ni, selepas kali solat fardu, selalunya adalah jenazah yang kita perlu solatkan. Jadi rugi kalau kita tak ambil peluang itu, sebab dia kata siapa yang mendirikan solat jenazah ni mendapat pahala sebesar bukit Uhud. Tambahan lagi dilakukan di tanah suci Mekah dan Madinah, tentulah fadilahnya besar. Baik. Kemudian di antara perkara lain yang juga kita kena titik beratkan sebelum kita pergi ni, kita ziarah, mohon maaf kepada mak ayah, suami isteri, rakan taulan. Ini penting. Dan memperbanyakkan taubat dan juga pastikan belanja dan sumber kita ni daripada yang halal dan membawa bekalan perniagaan lebih dari keperluan. Menjauhi pertengkaran dan berkeras dalam tawar-menawar nanti kita ada jual belilah, yang ini tuan maklum. Dan tidak digalakkan berkongsi bekalan dan perbelanjaan kecuali orang-orang di bawah tanggungan kita. Baik. Kemudian sunat memilih tunggangan atau kenderaan yang baik. Yang ini naik kapal terbang lah nanti insyaAllah, dengan bas dan juga naik train. Dan mendapatkan teman yang baik, dan sekiranya bagus juga kalau sebelum kita begini kita buat wasiat. Maklumkan kepada keluarga
supaya menjaga diri dan juga menjaga harta dan hutang-hutang kita lah selesai. Dan juga mandi sunat musafir. Sahaja aku mandi sunat musafir kerana Allah Ta'ala. Ini semua perkara kita buat dapat pahala dan beri kebaikan kepada kita. Okey. Baik. Ini doa sunat musafir. Jadi bila kita sembahyang sunat musafir, kita pun baca doa. Boleh baca doa ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarina hadha wa itwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Itu doa yang kita boleh baca. Baik, arti dia, ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu kebajikan dan ketakwaan di dalam perjalanan kami ini, serta amalan yang engkau redha. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan jauhkanlah kami dan yang jauh engkau dekatkan. Ya Allah, engkaulah sahabat dalam musafir, tempat kami menyerahkan keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan denganmu daripada kesusahan dalam perjalanan, keburukan pemandangan dan kesudahan yang buruk pada harta, keluarga dan anak-anak. Jadi boleh baca. Kemudian keluar rumah, dahulukan kaki kanan, baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan selamat kita dalam perjalanan. Baik, ringkas saja bab itu. Sekarang ni kita masuk dalam bab rukun dan wajib umrah. So dalam ibadat haji umrah ni, rukun dan wajib ni biasa nampak macam sama je lebih kurang kan, tapi ada perbezaan. Perbezaan ni macam mana? Kita tengok. Okey. Pertama tengok rukun umrah. Rukun umrah ni ialah dia kata pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah umrah ketika mana mengerjakan umrah. Maksudnya bila kita buat umrah ni, ini perkara-perkara ni kena buat. Sekiranya tidak dilakukan, umrah seseorang itu tidak sah, tidak sempurna dan tergantung dan masih terikat dengan larangan ihram. So ini pentinglah rukun umrah ni. Okey. Pertama sekali rukun umrah apa? Berniat ihram. Yang kedua tawaf rukun. Yang ketiga sa'i, bercukur atau bergunting. Kemudian tertib pada semua keadaan, pada semua rukun. 5 perkara ni dia mesti ikut dia punya aturan dia. Okey. Niat, tawaf rukun, sa'i, bercukur ataupun bergunting, kemudian tertib yang dahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Yang ini kena buat, tak boleh tak buat. Kalau kita tak buat, umrah tidak sah dan tidak sempurna dan tergantunglah. Banyak ceritanya nak kena selesaikan. Masih lagi terikat dengan larangan ihram, ada 13 perkara. Baik, itu yang rukun. Yang kedua yang wajib umrah. Pekerjaan yang wajib dilakukan oleh jemaah umrah ketika mengerjakan umrah. Maksud kita buat umrah tu yang ni wajib buat. Jika tidak kita buat, umrah kita sah lagi. Pertama, jika dilakukan dengan sengaja. Jika tidak dilakukan dengan sengaja, umrah jemaah itu berdosa dan akan dikenakan dam. Dam ni macam denda lah. Okay? Atau jika ditinggalkan tanpa sengaja. Tadi jika tidak dilakukan dengan sengaja, berdosa, kena dam. Ataupun dia kata jika ditinggalkan tanpa sengaja, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Pertama pada dua je, berniat ihram di miqat, dan yang kedua meninggalkan larangan ihram. Larangan ihram 13, berniat mestilah di miqat. Okey, dua perkara. So beza rukun umrah, wajib umrah. Rukun ada 5, wajib ada 2. Itu penting kita kena faham basic dia. Baik.
Seterusnya dia kata niat tadi apa? Berniat ihram di miqat. Okey, apa itu miqat? Miqat ni terbahagi pada dua. Satu dipanggil miqat makani, satu lagi miqat zaman. Miqat makani ni tempat, iaitu dia kata jemaah luar Mekah, jemaah dalam Mekah. Kalau macam kita ni jemaah daripada luar Mekah, so kita kena baca niat tu di miqat. Miqat kita ada berapa ni? Ada Qarnul Manazil, ada Zulhulaifah atau Bir Ali, ada Yalamlam, ada Juhfah, ada Zatul Irqid. Okey, untuk jemaah dalam Mekah pula, kalau orang yang mengerjakan haji, tanah haram ataupun tempat tinggal di Mekah, ataupun kita yang dah buat umrah. Maksudnya ini umrah kita yang kedua lah, sebab kita dah masuk Mekah dah. Bila kita dah masuk Mekah, kita nak buat umrah yang kedua, nak buat umrah yang ketiga, ataupun sebagai tuan-tuan yang nak buat umrah keempat, kelima, kita pulang lah. Selalunya dengan jual ni kita buat 3 kali sesama. Okay? Yang first umrah tu kita akan bermiqat di, kalau macam kita ni, kita akan bermiqat di Qarnul Manazil. Kita daripada Malaysia ni pakai sejarah di dekat terbang kita. Okey, akan sampai kawasan Qarnul Manazil. Di situ kita punya. Tapi bila kita dah selesai umrah pertama, kita dah masuk dalam tanah haram Mekah, untuk buat umrah kedua, umrah ketiga tu, kita akan bermiqat di kawasan-kawasan ini, biasanya dekat Tanaim, dekat Jiranah. Dua ni, maksudnya kita akan 3 kali lah. Okey, baik. Dan juga miqat mazamani masa. Kalau orang haji daripada 1 Syawal sampailah terbit fajar 10 Dzulhijjah, itu masa untuk berniat haji. Tapi kalau umrah ni sepanjang tahun lah, kecuali bagi ihram dan juga amalan haji. Maksudnya orang dalam haji tu dia taklah dah macam orang biasa ni, sepanjang masa kita boleh mengerjakan umrah. Okey, dia kata peringatan miqat makani bagi jemaah haji Malaysia yang perjalanan terus ke Mekah ialah Qarnul Manazil. Kita lah tu, insyaAllah kita. Dan miqat makani bagi jemaah haji Malaysia yang perjalanan dari Madinah ialah di Zulhulaifah atau bin Ali. So maksudnya kalau dia masuk Madinah dulu, pakai pakaian biasa. 4 hari di Madinah, nanti nak pergi ke Mekah tu, kalau naik bas kita akan pergi dulu ke bin Ali. Niat miqat situ. Kalau tuan-tuan yang naik train, dibaca dalam train. Okey, itu daripada Madinah ke Mekah. Okey, baik. Ini apa? Okey, tak apa, sama je. Ini pun sama je, dia punya plan je. Okey, sama juga, tak ada masalah. Malaysia, Qarnul Manazil. Okey, yang ini, ini kalau kita berniat daripada Madinah ni, kita masuk Madinah, kita taklah kita daripada Mekah, kita daripada KLIA masuk Mekah dulu. Tapi kalaulah masuk Madinah dulu, maka nanti kita duduklah tinggal di hotel di Madinah 4 hari. Lepas tu hari yang keempat, hari kelima tu kita akan bergerak ke Mekah kan. So kita akan baca niat ihram umrah kita di Bir Ali, di masjid. Cantik kawasan ni. Okey, maka lepas itu bergeraklah ke Masjidil Haram, jaraknya lebih kurang 450 km untuk menyelesaikan tawaf sa'i, kemudian bertahallul, kemudian tertib pada semua rukun. Okey, settle ni ya. Baik. Gambaran perjalanan umrah. Okey, ini daripada Madinah ke Mekah. Bir Ali pergi tawaf, miqat ni pergi tawaf, sa'i, bergunting, bercukur, tertib. Okey, itu daripada Madinah ke Mekah. Kalau macam kita ni, ini kita punya. Kita akan berniat ihram umrah itu di miqat Qarnul Manazil, iaitu dalam kapal terbang. Dalam masa yang sama, selepas kita baca niat tu, kita kena tinggalkan larangan ihram yang 13 tu. Kemudian barulah kita selesaikan tawaf, sa'i, bertahallul dan tertib pada semua rukun. Okey, ini perjalanan umrah kita lah. Qarnul Manazil, pergi tawaf, sa'i, bertahallul, kemudian tertib pada semua rukun. Baik. Okey, nanti bila kita dah sampai di sana untuk buat umrah yang kedua, yang ketiga, begini keadaannya.
Kita biasanya akan pergi ke Tanaim lah untuk ambil niat umrah. Lepas tu masuk semula ke Masjidil Haram untuk selesaikan kita punya rukun-rukun dalam umrah. Jarak lebih kurang 5 km. Baik, ini gambaran di Hudaybiyah. Ini pun nanti insyaAllah kita akan pergi di Ja'ranah ni. Ja'ranah ni tak pasti. Macam yang dulu kita tak pergi dah. Tapi tengoklah, kalau ada kesempatan kita pergi. Bergantung pada kesesuaian dan jadual kita, insyaAllah. Okey. Ini apa? Ini perjalanan dari Mekah ke Masjidil Haram. Ini kalau kita miqat di Tanaim ke di Hudaybiyah, Ja'ranah sama je. Tawaf berakhir sama je. Cuma tempat untuk berniat saja berubah.